IWC ni syarat dia kena ada satu influencer ataupun content creator perempuan. Kalau tak ada perempuan, syarat kau nak bermain 10 minit, at least 10 minit tak awal tu. Kalau tak ada perempuan lah. Kalau ada perempuan kena masukkan 10 minit tak awal ataupun tak akhir. Kalau tak ada perempuan, kau kena main kurang player seorang. Macam Perancis. Contoh kalau kau tak nak bawa player perempuan untuk main di IWC, okay, semua game kau kena main 10 orang je. Kau tak boleh main 11 orang. Tapi kalau kau nak bawa perempuan, boleh. Maksudnya kalau kau nak buat perempuan, okay, kau bagi perempuan tu main dalam first 11, selang 10 minit keluarkan. Baru kita tahu yang sebelum kita nak main 20 minit, masa dia bagi 20. Sharp 20. Okay. Kalau ada orang injured ke apa kan, dia akan kira, dia tak ada extra time. Masa tak akan berhenti macam usal ke apa, tak ada. Dia jalan terus. Okay, so 20. So masa tu saya tengok dengan Baba, saya jadi pelik lah. Kenapa dia orang main penalti dulu? Kita pun tak tahu. Kat situ baru kita tahu, sebelum start kena main penalti. Ada challenge dia. Dan 1 vs 1 tu dikira sebagai jaringan. Jaringan. Kalau kau score, yang opponent tak score, kau dah 1-0 lah. Dibawa ke dalam game.